Salam sejahtera. Walaupun ada sesetengah pihak menganggap perlawanan menentang pasukan Vietnam sudah tidak membawa sebarang makna, namun ia tetap penting untuk Malaysia. Tahun lepas, kita kehilangan banyak mata selepas kemenangan kita ditarik semula dan diberikan kekalahan 0-3. Malah, kedudukan ranking kita jatuh 14 anak tangga dari 121 ke 135. Oleh sebab itu, kita wajib mulakan tahun 2026 dengan kemenangan ke atas Vietnam untuk kita dapatkan semula mata ranking tersebut. Paling penting, kita nak lupakan episod hitam yang terjadi pada tahun lepas dan bangkit kembali pada tahun ini. Kemenangan sedikit sebanyak akan mengubati luka di hati para penyokong setia Harimau Malaya. Ayuh takyat Malaysia, kita beri sokongan padu dan mendoakan agar pasukan Harimau Malaya memperoleh kemenangan menentang Vietnam pada 31 Mac 2026 nanti.